كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan sahabat-sahabatku semua. Hari ini saya nak kongsikan satu sifat mahmudah yang indah dan mulia dalam Islam, iaitu sifat redha. Apa itu redha? Redha itu menerima sesuatu perkara dengan hati yang lapang tanpa merasa kecewa atau tertekan. Redha itu lebih mulia dan lebih tinggi darjatnya daripada sabar. Kerana seseorang redha itu melihat semuanya sebagai kebaikan dan rahmat walaupun musibah. Dia akan menerima apa-apa yang berlaku yang telah Allah takdirkan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang bermaksud, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuk kami. Dia adalah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah seharusnya orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini menunjukkan pentingnya menerima ketentuan Allah dengan redha. Kerana segala yang berlaku adalah menurut takdirnya yang terbaik untuk kita. Bila kita redha, kita juga belajar untuk bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati kita. InsyaAllah. Dalam kehidupan, ujian dan cabaran adalah perkara yang pasti. Ada kalanya kita merasakan beratnya ujian, kesulitan atau kehilangan. Tetapi bila kita belajar untuk redha, kita akan dapat menghadapi semua ini dengan lebih tenang dan sabar. Redha mengajar kita untuk tidak terlalu terikat dengan hasil, tetapi kepada proses dan cara kita menghadapinya. Pengajaran utama dari tazkirah hari ini ialah kita harus sentiasa meyakini bahawa segala ketentuan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Jika kita mendapat kebaikan, Alhamdulillah, kita bersyukur. Jika kita ditimpa musibah pun Alhamdulillah, kita sabar dan redha. Kerana ujian itu pasti ada hikmahnya yang hanya Allah sahaja yang tahu. Marilah sahabat-sahabat semua kita berusaha untuk menanam sifat redha dalam diri kita. Semoga kita dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk sentiasa redha dengan setiap ketentuan dan ketetapan, insya-Allah. Sekian sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.